Assalamualaikum, mana ca pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ide. Okey, alhamdulillah tunggu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, macam mana apa tengok tajuk aku ni, yang mana aku nak review sebiji portable vacuum cleaner lah, 3-in-1 vacuum cleaner. Ni portable lah untuk home and car. Sebab apa nanti aku review dekat apa. Okey. So macam biasa sebelum aku nak review portable vacuum ni, hampa boleh tekan button subscribe dulu. Lepas tu boleh tekan button loceng untuk support aku. Kalau aku upload video lepas ni, hampa akan dapat notification. Okay. Alright gang, so yang ni aku nak review dekat hampa untuk memudahkan siapa yang nak vacuum kereta. Kalau ada kotak pasiak-pasiak tu, tak payah nak pergi hantar dekat kedai kedai cuci kereta kan. Kedai cuci kereta nanti kena charge pula kan, RM10 sekali dengan basuh kereta. Tapi yang ni untuk macam nak buang pasiak sikit-sikit tu, boleh, tak ada masalah. Boleh buy dekat dalam kereta, kat sini boleh, kat belakang boleh, tak ada masalah. Okay, so harga dia RM50. Siapa nak beli, aku letak link Shopee kat bawah ni, apa boleh tekan kat situ lah. Okay, kata 3-in-1 kan. Kat sini nampak, boleh tengok sini, dia kata vacuum mode features, air blowing. Lepas tu cara nak pasang dia dengan kabel USB. Okay, so jom kita tengok dalam dia ada apa. Okay, ni dia dah bagi manual book cara nak pakai dia. Lepas tu filter yang dia bagi. Ini filter dah. Yang ni tempat nak vacuum. Yang ni untuk blower. Okay, yang ni dia punya vacuum lah. Kena cas luar kalau nak pakai. Dia pakai USB kabel je, bukan type C. Nampak? Ini motor dia. Okay, so satu lagi kabel bagi siap. Ni kabel. Alright. Okay gang, so ni blower ataupun vacuum yang aku dah setting untuk nak pakai dekat dalam kereta aku ni. So kenapa tekan, dekat bunyi bising macam ni lah. Okay, dia angin keluar kat belakang ni. Angin akan keluar kat belakang ni, dia akan sedut kat bahagian depan ni. Okay, so kita try test lah. Yang ni aku dah pasang siap dia punya brush. Okay, tempat-tempat dia sempit ni apa boleh ni lah dia pakai, nampak? Nampak? Pasiak-pasiak ni. Okay, so nampak ada pasiak dalam tu. Tu pasiak. Tu. So memang terbukti lah boleh pakai benda ni. Kalau nak pakai kat dalam kereta, dia tak payah nak hantar dekat kedai. Jadi aku dah test vacuum dalam kereta. So kita tengok kat dalam dia. Okay, ni dia punya filter lah. So nampak habuk debu pasiak semua ada kat sini. Okay, yang ni blower pula. Blower ni dia ada tempat lock dah kat sini. Boleh tengok lah dekat ni, dia punya mesin ni. Okay, so ni dah jadi blower ni. Ni contoh. Macam tu. Dah bersih dah. Ni tak basuh, aku cuma pakai blower pun dah boleh bersih macam ni. Okay. Okay gang, so siapa nak beli portable vacuum ni, aku letak link Shopee dekat bawah ni, apa boleh dapat situ lah. Kalau ada benda nak tanya, boleh komen kat bawah. Jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum. Mana ca pagi ni.